Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Iman bin Muhammad Zaid. Nombor matrik saya 077216. Merupakan pelajar Uniza Kampus Besut. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang masalah yang dihadapi oleh pesawah. Masalah yang saya akan ceritakan ialah tentang benar perang. Dalam video ini, saya juga akan mengupas tentang bagaimanakah cara-cara kita untuk mengatasi masalah ini. Saksikan video ini dengan lebih lanjut. Jadi, apakah itu benar perang? Benar perang ialah sejenis serangga perosak utama padi yang dikenali sebagai Nilapar Wata lugens. Serangga ini menghisap cecair daripada pangkal batang padi, menyebabkan pokok menjadi lemah, layu dan akhirnya mati. Benar perang juga merupakan vektor pembawa penyakit virus padi seperti Rice Ridge Stunt Virus dan Rice Gracie Stunt Virus. Inilah keterangan lanjut berkenaan benar perang. Objektif utama dalam video ini ialah mengenal pasti tanaman silingan yang sesuai, mengurangkan serangan benar perang secara biologi, dan akhir sekali ialah menggalakkan penggunaan kaedah kawalan perosak yang mesra alam dan mampan. Kesan benar perang kepada padi. Kesan langsung, daun menguning, pertumbuhan terbantut, bilangan anakan berkurang, pengisian bijirin tidak sempurna. Kesan tidak langsung pula, menyebarkan penyakit virus, meningkatkan kos pengeluaran dan mengurangkan pendapatan petani. Bagaimanakah pembiakan benar perang? Seekor benar perang betina boleh menghasilkan 200 hingga 400 biji telur. Tempoh nifaq atau dalam bahasa mudahnya anak serangga menjadi dewasa ialah 12 hingga 15 hari. Tempoh telur menetas 7 hingga 10 hari. Telur disisipkan ke dalam pelepah daun padi dan akhirnya satu kitaran hidup lengkap mengambil masa 20 hingga 30 hari. Selingan sebagai kawalan biologi benar perang. Apakah kaedah selingan? Menanam tumbuhan berbunga di sekeliling kawasan sawah padi, menarik dan mengekalkan populasi musuh semula jadi benar perang, dan mengurangkan kebergantungan kepada racun serangga kimia. Apakah tanamannya? Tanamannya ialah bunga matahari yang berperanan sebagai habitat serangga bermanfaat, menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan. Yang kedua ialah bijian, menarik musuh semula jadi, menggalakkan kehadiran pemangsa semula jadi yang mengawal populasi perosak. Yang terakhir ialah bunga tahi ayam, menyediakan demunga dan perlindungan, membekalkan nektar, demunga dan perlindungan untuk serangga yang bermanfaat. Apakah fungsi utama tanaman silingan? Membekalkan nektar demunga, menarik musuh semula jadi benar perang, menyediakan habitat perlindungan dan membantu mengurangkan populasi benar perang, dan juga mengurangkan penggunaan racun serangga untuk mengawal perosak secara semula jadi. Apakah kelebihan tanaman silingan dan kekurangannya? Kelebihan: menarik musuh semula jadi benar perang, mengurangkan penggunaan racun serangga kimia, meningkatkan biodiversiti di kawasan sawah, kaedah kawalan yang mesra alam, membantu mengawal populasi perosak secara semula jadi. Kekurangannya: memerlukan ruang tambahan di sekitar sawah, kos penanaman dan penyelenggaraan tambahan, mengambil masa sebelum kesan kawalan dapat dilihat, keberkesanan bergantung kepada jenis tanaman dan populasi musuh semula jadi. Jika tidak diurus dengan baik, boleh menjadi tempat perlindungan perosak lain. Walaupun saiznya kecil, benar perang mampu membawa kesan yang besar kepada tanaman padi dan kehidupan petani. Oleh itu, pemantauan berterusan serta pengurusan perosak yang berkesan amat penting bagi melindungi hasil tanaman dan menjamin keselamatan makanan negara. Bersama-sama kita menghargai peranan sektor pertanian
dalam memastikan bekalan makanan yang mencukupi untuk generasi akan datang. Terima kasih kerana menonton daripada saya dan pihak Universiti Sultan Zainal Abidin.